Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan supaya 70% pelajar di sekolah berasrama penuh dan maktab rendah sains semara memilih bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM mulai tahun hadapan. Perdana Menteri berkata usaha untuk meningkatkan penyertaan pelajar dalam STEM juga perlu dilaksanakan segera tahun ini, memandangkan ia merupakan satu bidang penting. Saya juga akan cadangkan kepada pelajar maktab-maktab dan sekolah menengah asrama penuh, kurang-kurangnya 70% mulai tahun depan yang mahu masuk ke sekolah menengah asrama penuh mesti pilih jurusan sains dan matematik dan STEM. 30% mesti liberal arts dan social science macam saya. Beliau telah meminta Kementerian Pendidikan dan Majlis Amanah Rakyat MARA melaksanakan beberapa inisiatif mendorong minat pelajar dalam bidang STEM. Berucap pada majlis berbuka puasa, Perdana Menteri bersama syarikat korporat dan syarikat berkaitan kerajaan GLC di Cyberjaya, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan syarikat korporat dan GLC untuk melaksanakan inisiatif sekolah angkat bagi membantu membangunkan sekolah-sekolah di dalam negara. Bantuan daripada syarikat korporat dan GLC dapat menyelesaikan pelbagai masalah persediaan infrastruktur di sekolah.